Assalamualaikum. Hari ni saya nak kongsi sikit masalah sensor pintu ni macam ni. Bukan bila kita buka, itu sensor pintu tu akan menyala kan. Bila kita tutup, sensor pintu tu padam. Okey. Masalah sekarang, sensor pintu ni akan menyala sendiri ketika memandu bila kereta tu bergoyang. Jadi apa masalah dia? Okey. Masalah sensor rosak ke atau masalah lain? Okey, macam ni. Mari kita cek. Yang jadi pada kereta saya ni adalah pintu belakang. Pintu belakang. Okey. Jadi ini sensor pintu. Sensor pintu bila kita tekan ni, pintu tertutup kad meter. Bila kita angkat ni, kad meter menunjukkan pintu terbuka. Okey, sekarang ni bila kita memandu, sensor dia tiba-tiba boleh menyala sendiri bila kereta bergoyang, ibarat macam kita buka pintu lah kan. Padahal pintu tu tutup rapat. Ini menyebabkan kereta akan bunyi alarm sensor pintu tak rapat. Jadi apa yang problem sebenarnya? Okey. Untuk pengetahuan semua, sensor ni susah nak rosak. Jadi jangan terus tukar sensor ni. Kita cari punca lain mengapa sensor ni macam boleh terangkat. Okey. Saya dah kaji. Inilah sebenarnya punca dia. Hanyalah pada cakok ni saja. Ni. Kan bila kita tutup pintu kan. Bila kita tutup pintu, benda ni lah akan lekat di cakok ni kan. Okey. Sebenarnya cakok ni skru dah longgar. Mari kita tengok nampak tu. Nampak tu. Nampak tu boleh bergerak. Nampak tu. Nampak tu boleh bergerak. Jadi bila benda ni bergerak, pintu akan tertarik sikit. Bila tertarik, dia tak tekan ni. Dia akan tak tekan. Sebab benda ni dah tertarik keluar. Jadi itulah punca sebenarnya yang menyebabkan muncul sensor pada meter pintu terbuka. Jadi penyelesaiannya, ketatkan balik skru ni je lah. Senang. Dia pakai skru jenis tu, bintang. Tu. Jadi nak pakai Allen key ke, nak pakai dia kita tak sebut Allen key, dia star key kan. Rasanya lah. Tapi dia bentuk macam bintang tu lah. Dia bentuk macam bintang. Adik-beradik Allen key tu lah, tapi dia bentuk bintang, bukan hexagon tu. Kalau ada screwdriver yang ada soket macam bintang tu pun boleh pakai lah untuk ketatkan dia punya ni. Lepas tu settle masalah. Itu saja, tak perlu keluar duit untuk tukar ni. Sebab benda ni susah nak rosak. Dia mesti masalah lain. Susah nak rosak benda tu. Jadi masalah dia pada sini lah. Dia bergerak, dia bergoyang. Dia sama juga kalau kita tutup pintu rapat, tapi kita tengok dia tak selari dengan body ni. Dia macam renggang, terbuka sikit dengan dia tak rapat. Itu pun punca dari benda tu juga. Maksudnya benda ni dia dah terkeluar ke depan sikit. Tapi dia tak ganggu ni lagi lah. Maksudnya dia tak terkeluar kuat sangat. Tapi kita nampak tak selari lah dengan body kan. Jadi kita masukkan ke dalam gelok. Kita ketatkan balik skru dia. InsyaAllah akan selari balik dengan body. Okey, itu saja untuk perkongsian hari ini. Sekian.